awak neng deh. Neng. Jadi bagi kita ke? Bajet. Nak nikah. Oh, nak nikah lagi. Nak nikah lagi. Ya. Tengok habis kita ni. Ya Allah, nak nikah lagi. Saya set bilik bajet RM1,000 si awak ni. Di hadapan Kak Adina, set bilik bajet bawah RM1,000 dengan harga berapa? Dengan harga RM990 daripada harga asal dia RM1,450. Untuk set bilik ni, awak akan dapat diwan bersaiz queen, almari sliding bersaiz 4x6 dan juga meja solek plaster. Untuk set bilik ni dengan harga RM990 tu tanpa silang. Andai kata si awak nak nikah kahwin kau, nak beli satu set, Kak Haji belanja harga special untuk silang. Minggu depan cuti tolong si awak duit awal-awal untuk set bilik ni. Sebab apa? Senang kita nak buat pre-order untuk pakai cuti sekolah nanti deh. Untuk set bilik ni kita ada 3 pilihan warna. Kita ada warna koko, warna grey dan juga warna putih. Untuk dapatkan set bilik dengan harga RM990 tadi, nak tengok puas hati lagi, boleh terus walk in ke Prabut Kedai Lalat Bacak ataupun nak beli secara online pun boleh. Kontak sahaja nombor admin untuk lebih detail. Pelbagai ni, belakang Kak ada pelbagai jenis set bilik dan kalau awak nak tengok, bermacam-macam pilihan, pelbagai jenis design dan harga. Beli set bilik dengan harga RM990, si awak dapat join cabutan bertuah kongsi rezeki dan dapat memenangi kereta Mywi nombor 1, nombor 2 barang kemas, nombor 3 motor Modernas yang baru. Si awak beli set bilik ni, Kak Haji nak bagi manis-manis kau si awak. So, nak dapat manis-manis tersebut, grade lah set bilik ni dengan harga RM990. So, jumpa Kak Haji di Prabut Kedai Lalat Budi Bacak ataupun kontak saya nombor ini. Aku nak bajak. Assalamualaikum.